Kasut New Balance 1080 V15 bukan sekadar tukar nombor, kali ini memang ada perubahan yang lebih besar. Dari segi design, 1080 V15 nampak lebih moden dan premium. Pilihan colorway pun banyak, memang senang nak pilih ikut style masing-masing. Bahagian paling menarik adalah cushioning. 1080 V15 guna foam baru, Infineon, yang bagi rasa lebih ringan, lebih bouncy dan lebih responsif berbanding V14 sebelum ini. Tapi karakter dia memang berubah. Kalau 1080 V14 rasa dia lebih lembut dan plush, V15 rasa lebih firm, keras sikit, lebih stabil dan lebih ada tenaga bila kaki landing. Apa dia pula nampak lebih tebal untuk lebih supportive. Cuma untuk cuaca panas macam Malaysia ni, kena tengoklah sama ada airflow dia cukup bagus atau tidak. Kasut ni sesuai untuk daily trainer, easy run, recovery run, long run pun boleh. Kalau korang suka kasut yang selesa tapi lebih responsif, 1080 V15 boleh menjadi pilihan korang.